Kita semua lalui benda yang sama kan? Proses membesar. Dari kita mula berjalan sampailah hari pertama masuk sekolah memang penuh dengan macam-macam peristiwa penting. Tapi, pernah tak kita terfikir bila sebenarnya kita secara rasmi berhenti jadi budak-budak dan melangkah ke alam dewasa? Untuk jawab soalan tadi tu, kita akan tengok satu perspektif yang diajar dalam buku teks ni. Kita akan selami konsep baligh, satu istilah yang, percayalah, bukan sekadar tentang perubahan fizikal. Ia juga tentang permulaan satu tanggungjawab rohani yang baru. Jom kita mulakan. Okey, jom kita terus masuk ke tajuk utama. Apa sebenarnya maksud baligh ni kalau ikut bahan yang kita kaji? Menurut buku teks ni, baligh ni dia bukan setakat perubahan biologi je tau. Ia adalah satu titik perubahan yang sangat-sangat penting. Bila seseorang tu dah sampai tahap ni, dari sudut syariah, dia dah dikira dewasa. Ini bermakna dia dah bertanggungjawab sepenuhnya atas semua amalan dia, terutamanya ibadat-ibadat wajib macam solat dan puasa. Jadi, apa yang buku teks ni nak pelajar faham? Sebenarnya mudah je. Pertama, faham apa itu baligh. Dan yang kedua, yang paling penting, tahu apa tanda-tandanya. Jadi, itulah yang akan kita terokai sekarang. Yang menariknya kat sini kan, ialah macam mana pelajaran ni kaitkan terus perubahan fizikal yang spesifik dengan satu status rohani yang baru. Inilah sebenarnya kunci untuk faham konsep baligh ni. So, macam mana seorang remaja tu nak tahu yang dia dah sampai ke tahap penting ni? Buku teks ni bagi jawapan yang sangat jelas. Okey, buku teks ni pecahkan tanda-tanda ni untuk lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, tanda utamanya ialah ihtilam atau kita biasa panggil mimpi basah. Manakala untuk perempuan pula, tandanya ialah haid atau datangnya haid yang pertama kali. Dua-dua ni dianggap sebagai isyarat biologi yang jelas menandakan bermulanya baligh. Tapi, macam mana pula kalau tanda-tanda fizikal ni tak muncul-muncul? Buku teks ni ada sediakan satu penanda yang mutlak, iaitu umur. Apabila seorang tu dah cecah umur 15 tahun mengikut kalender Qamari atau kalender Islam, dia secara automatik dia anggap dah baligh. Tak kiralah tanda-tanda fizikal tadi dah ada ke belum. Sampai ke tahap baligh ni, ia bukan sekadar status je tau. Ia datang sekali dengan satu set tanggungjawab yang baru. Jadi, apa sebenarnya yang berubah dalam hidup seseorang tu lepas je dia baligh? Salah satu perubahan yang paling ketara adalah tentang ibadah. Kalau sebelum ni amalan macam solat tu mungkin dianggap sebagai latihan, tapi sekarang ia dah jadi satu kewajipan peribadi yang mesti dan wajib ditunaikan. Tanggungjawab ni termasuklah perkara-perkara asas dalam Islam, solat 5 waktu, puasa penuh di bulan Ramadan dan kena patuh pada semua aspek lain dalam syariah. Senang cerita, buku kira-kira amalan mereka di sisi Tuhan dah mula dibuka. Untuk tekankan betapa pentingnya persediaan awal ni, buku teks ni ada petik satu hadis. Ajarilah anak-anak untuk solat ketika berumur 7 tahun. Dan rotanlah mereka jika tidak pada usia 10. Mesejnya jelas. Latihan yang bermula dari kecil akan buat tanggungjawab ni rasa lebih semula jadi bila tiba masanya nanti. Bukan jadi satu beban yang tiba-tiba. Okey, jadi macam mana buku teks ni nak pastikan pelajar betul-betul faham? Mestilah dengan latihan kan? Jom kita tengok sikit contoh-contohnya. Ini contoh soalan betul atau salah. Soalan macam ni direka untuk uji kefahaman pelajar tentang konsep-konsep utama yang dia baru belajar. Apa kata kita cuba jawab satu soalan? Okey, cuba bayangkan awak pelajar yang tengah jawab soalan ni. Situasinya, Harun umur 13 tahun, maknanya bawah 15 tahun, tapi dia dah alami salah satu tanda fizikal utama. Jadi adakah dia dah dikira baligh? Jawapannya mestilah ya. Ikut logik pelajaran ni, umur dia dah tak jadi faktor utama sebab tanda fizikal, iaitu mimpi basah tu dah pun berlaku. Ini menunjukkan yang tanda fizikal tu lebih diutamakan berbanding umur, sehinggalah seseorang tu capai umur 15 tahun. Selain soalan macam tu, ada juga latihan isi tempat kosong macam ni. Latihan ni pula bantu pelajar untuk ingat istilah-istilah penting macam syariah dan dipertanggungjawabkan. Dan pada masa yang sama, kuatkan lagi ingatan pada fakta-fakta penting macam hadis tentang ajar anak solat pada umur 7 dan 10 tahun tu. Jadi, bila kita tengok semua ni, jelaslah kan, pelajaran tentang baligh ni bukan semata-mata kelas biologi. Ia sebenarnya satu pelajaran bersepadu di mana kematangan fizikal tu dilihat sebagai pencetus kepada kematangan rohani dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dan semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Apabila akil baligh ni bukan lagi dilihat sebagai perubahan badan semata-mata, tapi sebagai satu detik penting dalam perjalanan iman seseorang, agaknya
Macam manakah ia membentuk cara seorang anak muda tu memandang diri dia sendiri, tanggungjawab dia dan tempat dia dalam dunia ni?